Warisan dari majlis Cik Abdul Cik Satar, Cik Nazri Abdul Ghani, Tuan Setiausaha, pengarah, sahabat-sahabat pengarah, Saudara Saiful, Nasir, Puan Hazli, Puan Farah Safarizan. Mana yang nampak lain? Yang menjuruk belakang tadi, Cik Lutfi sebelah saya tadi. Nampak beriman dia malam ni pakai kopiah. Biasa payah ke kopiah tu, malam ni pakai. Alhamdulillah. Seterusnya tidak saya lupakan juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita memilih untuk berada di dalam dewan terbuka yang sebab indah ni. Saya pun tak nak mimpi nak ceramah kat sini semua. Kan? Saya comel sebab bos ada. Kan, takut cuti tak sambung. Jadi alhamdulillah, macam mana pun saya nampak kita sambutan pada majlis ilmu ni baik. Kan? Jadi malam ni tajuknya berlapang dada dan jangan bersedih. Bila sebut tentang berlapang dada, nak beritahu bahawa hidup kita ni tidaklah semudah yang kita jangka. Kadang-kadang yang menjadikan konflik dalam hati kita adalah ada yang kita nak tak sama dengan apa yang kita dapat. Silap. Apa yang kita nak tak sama dengan apa yang kita dapat. Faham tak tu? Saya kalau cakap dia perenggan pertama, perenggan ketiga compare dengan Dato' Sofset, tak boleh balik dia dah. Kan? Jadi alhamdulillah malam ni ada secara langsung audio kuliah. Jadi satu dunia boleh tengok. Puan Ruhi pun ada. Ya Allah, ada bawa baby kan. Saya ingat rekod hari tu ceramah di Masjid Ulu Bondol. Masjid Ulu Bondol itu tak sangka pula komen-komen sampai US daripada UK semua pun tengok live. Tak pasal-pasal glamour Masjid Ulu Bondol. Jadi malam ni saya dah dipesan oleh saudara Saiful jangan lama panah, berhenti sebelum pukul 1. Jadi para puasa tolong jaga keliling, yang bagi orang balik. Tak adalah. Ya alhamdulillah ya. Jadi berlapang dada dengan apa yang ada. Jadi saya ni nak kata lapang-lapang kena tahan jugalah, sebab satu benda yang Allah Ta'ala tarik kat saya adalah masa saya. Saya ingat marin boleh relax keluar, tak ada dah, lagi tahu eloklah mesyuarat lagi daripada pergi ceramah kan. Rindu pula nak pergi mesyuarat kan. Itulah pergi ceramah poning, mau tak poning dengan pernah sekali tu jadual bertindan tu ujian, 2 banner naik kat 2 tompek serentak, satu Masjid Tanah, satu Shah Alam. Tu ujian tu, mana satu pula ni, ya Allah Akbar, mana nak pergi. Sudahnya bunding-bunding ceramah kat Shah Alam dulu. Dua-dua pukul 8.30 malam. Minta Shah Alam mula pukul 8. Masjid Tanah mula pukul 10. Di Masjid Tanah siap ada berzanji nasyid panggil yang tua-tua. Nasyid yang tua-tua ni boleh lambat sampai pukul 10. Kan? Kan? Jadi saya pun ceramah lah dekat Shah Alam. Sampai kat Shah Alam dah terkono pula kat Shah Alam, macam-macam lah, tunggu ni sudah dia mula ikut banner dia juga, dia tak ada unding-unding dah. Sudahnya saya habis dekat Shah Alam pukul 9.30. Nak kerja pukul 10 sampai ke Masjid Tanah. Rupa-rupa dalam diam Masjid Tanah dah telefon polis lagi 9, so escort saya daripada Dengkil sampailah ke Masjid Tanah. Sampai di Dengkil polis pun tak sampai lagi, saya dah sampai dulu. Sudah macam mana tu? Sudah tuan tak sampai, tak apa, kita tunggu kat nilai. Saya sampai kat nilai, dia baru nak masuk susun nilai, saya dah lepas. Sudah saya yang escort polis, bukan polis escort saya. Sampai dekat Masjid Tanah pukul berapa? Pukul 10.40 malam. 10.40 malam. Bayangkan tu macam mana penyetokan kereta kan. Pukul 10.40 malam. Alhamdulillah cenya jugalah, lebih kurang orang masih tunggu lagi ceramah lah. Habis ceramah kudu oleh tahu shoot PJB esok tu. Memang orang kata tu ujian jugalah, jangan marah, sebab Allah Ta'ala dah tulis. Yang penganjur lah, pandai lah masa tu, dia bagi alasan penceramah lambat sikit sebab kebetulan hari ni ada demonstrasi bersih, jadi jalan banyak jam. Wah, sebenarnya tak tempuh langsung tapi alhamdulillah pukul 10.40 sampai. Jadi ujian macam-macam. Bila uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu tanda Allah Taala sayang kita. Jangan bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih kerana Allah sentiasa bersama kita. Allah ada dengan kita. Itu sebab bila sebut tentang iman, semua orang boleh sebut aku beriman.
Aku percaya kepada Allah. Boleh sebut. Pernah seorang Arab Badui menyebut kepada Nabi kita, sesungguhnya aku seorang yang beriman, aku beriman, aku beriman. Dia cakap, aku beriman. Tapi Nabi kata, alangkah baiknya jika kau menyatakan bahawa kau seorang Muslim. Kenapa? Sebab mukmin ini bukan digambar dengan kata-kata. Sebab Muslim mungkin dengan kata-kata. Aku seorang Islam, Islam lah tu. Mengucap 2 kalimah syahadah, Islam lah tu. Cuma mukmin mestilah dengan perbuatan. Itu sebab bila kita tengok kan, selamba kalau tanya rukun iman apa? Ya, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat. Laju nak pula orang nak nikah. Betul, tak kira lah berapa kali dia nikah, tapi memang laju bila ditanya tu. Kan? Bila sebut berapa kali tu nak nyampai mesej sebenarnya. Kan? Laju dia jawab, selamba je, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat. Tapi first tu percaya pada Allah, perangai macam tak percaya. Percaya pada Rasul, tanya balik sunnah Nabi apa yang dia buat. Percaya pada malaikat, tengok dia yakin tak malaikat ada kiri kanan. Tu sebab heran kita, orang-orang kita nak buat maksiat dia boleh pergi Thailand, seolah-olah Allah Ta'ala tak ada kat sana. Dia pergi masuk ke rumah sembelihan ayam tu. Tahu tak rumah sembelihan ayam di Thailand? Ayam yang gitu-gitu. Tahu tak? Dia masuk rumah ayam tu, keluar dia lapar, gosok perut, dia boleh tanya kat mana restoran halal. Tak ke poning, tang menterarah cari yang halal. Tang dia masuk rumah sembelihan alam, sembelihan ayam tu. Bayangkan. Itu sebab bila tengok apa maksud iman, refleksi iman ada 3. Refleksi iman ada 3. Paling senang nak ingat. Imun, aman, amin. Ingat tahu apa dia? Mula terabur dah. Imun, aman, amin. Apa maksud imun? Imun tu macam kita ambil suntikan imunisasi, imun maksudnya kebal. Kebal kita dari maksiat, tak kira lah pergi mana. Yang kedua, aman, rasa tenang jiwa dia sebab dia tahu Allah Ta'ala ada di mana-mana. Dan yang ketiga, amin, amanah dia dalam kerja dia, dalam apa juga perbuatan dia. Sebagaimana hadis Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya. Jadi makna kata, dia akan tahu rasa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Tapi orang kita kadang-kadang tak. Ada tompek. Contoh orang pergi umrah, pergi haji, hamilah kan, baru-baru ni nampak kat saya pergi umrah, nampak Masjid Nabawi, otomatik berjurai-jurai air mata. Tak kira lah jantan kau, perempuan kau, nampak nangis, sedih. Sebab apa? Terasa benar. Ya Rasulullah, kami sampai ya Rasulullah. Ustaz tu lah baca doa, dia dah meraung dulu. Orang lain pun ikutlah sekali. Ya Rasulullah, kami sampai ya Rasulullah. Pergilah ke Makkah, nampak Kaabah. Ya Allah, menangis betul. Tapi saya kat sana tak merasa dah. Kadang-kadang baru nak sedih kejap, terganggu. Saya ingat kat sana bolehlah rehat. Kat sana pun orang kona Samsul debat. Orang Malaysia main pergi. Nampak kat tengah tawaf, langsung terlupa berapa kali dah pusing tadi. Pusing kali semula. Ya, la ilaha illallah. Saya kalau masuk dalam lift kat Hotel Hilton tu kan, kena duduk dan diam dia. Duduk dan diam, jangan bercakap. Saya tahan dulu, saya dah botak habis kan, pakai kopiah. Dah tahu. Jangan bercakap kan. Orang kiri kanan tu nak bunyi, rasa iyalah. Bukan, iya. Saya diam, baik tak hati. Sampailah Pak Ngah saya tegur. Saya pergi dengan family, Pak Ngah tegur. Kita nak balik bilik dulu lagi, makan dulu lah. Pak Ngah, betul dah. Dia kata, Pak Ngah saya marah betul. Malih jalan dengan kau, jap ambil gambar kan. Jangan risau, lepas ni kita ambil gambar kan. Gambar togak RM10, gambar baring RM10. Sama, dua-dua sama, flat rate hari ni. Tak adalah saja kan. Jadi maknanya ujian, Allah Ta'ala uji kita kan. Allah Ta'ala uji kita. Kat mana juga kita pun Allah Ta'ala uji. Dan nak pula ni, tengok orang yang bekerja. Siapa yang tak kena tu, sebab saya ceramah mana-mana pun, saya ceramah di Ampang Jaya, saya ceramah di JB. Saya contoh pasal bekerja di sektor kerajaan, terutama PBT.
Buat macam ni, orang semua datang. Orang tahu macam mana kuasa. Orang kata kerja PBT ni bukan hanya mari nak ingat kutip sampah saman itulah kerja. Tak ada. Kita merapatkan diri kita dengan masyarakat. Orang kena tahu bidang kuasa kita macam mana, apa yang kita buat. Jangan bersangka-sangka. Kadang-kadang tu kan orang ni kita kena ingat, nak tagur-tagur boleh tagur, tak ada masalah, tapi kena faham apa yang kita tagur. Betul? Kadang kita marah orang itu apa bodoh tak buat kerja. Rupa kerja tu bukan kerja dia. Kena cek balik. Kadang main marah kan. Tu sebabnya Saidina Umar tagur. Saidina Umar tagur macam mana? Dia kata kalau kita nak tagur jangan tagur secara khalayak. Saidina Umar cakap, kalau kamu nak menegur jangan tegur secara khalayak, sebab itu bukan tegur, tetapi itu adalah menjatuhkan maruah. Panggil depan, contoh macam ni lah saya cakap tu apa hal tidur belakang tu, malu dia. Saya tak marah dah, nak tidur lah kan? Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah kan? Mana orang bagi ceramah memang tak boleh tidur, cuma jangan berdongkur, takut ganggu orang sebelah dia. Orang sebelah dia pun nak tidur juga, kan nak dengar ceramah mana tu. Jadi bila sebut tu kadang kena tagur bukan secara khalayak, tapi tagur secara peribadi. Saidina Umar kata kalau kamu menegur secara khalayak, kamu bukan tegur, tapi kamu menjatuhkan maruah. Ingat tu. Itu sebab kadang-kadang kita tak perasan, oh aku tak buat macam tu. Mana pula? Cuba tengok, kita tanpa sadar kita menegur secara khalayak tu pertama dekat dalam WhatsApp group. Pertama. Yang kedua, kita menegur di dalam Facebook terbuka. Tu cara khalayak tu. Adalah kawan kita ni prihatin, dia masuklah satu artikel ni untuk difahami dan dihayati bersama. Rupanya artikel tu tak betul. Buatlah secara peribadi, personal. Janganlah tulis ini salah ni, lain kali kaji dulu baru masuk. Merah padam kawan tu. Kan? Jadi tu sebab ada istilah PM tepi. PM lah kan. Cakap bang tu salah artikel tu bang, tak tepat kan, dulu orang dah pernah tegur. Oh ya ke? Lepas tu dia pun tulis, untuk maklumat artikel di atas sebenarnya kurang tepat, terima kasih pada sahabat yang menegur. Ya, kadang-kadang ramai yang kerja kerajaan, cik tengok kerja kerajaan kan, kadang-kadang dia bergaduh tu pasal anugerah khidmat cemerlang. Gaduh. Saya pernah jadi bos ni, poning jugalah dengan bos-bos bosah nak bincang siapa nak bagi. Poning kan, bagi dia payah. Nak pula macam staff saya tu mengambil ramai 65 orang. Kadang-kadang dan entah bila dah. Kadang-kadang macam tu. Tapi kena faham tu sebab saya cakap kita ni carrier ni macam main damula. Saya buat team building dulu, jaga tim mahkamah KL main damula. Lagi tahu orang tua main damula, lagi tahu daripada budak muda main joget-joget. Ada orang saya tengok dia baling-baling kan. Kajak-kajak tahu tangguh, sap naik. Oh ya Allah, senang batu dia. Yang seorang tu lah kajak-kajak pula. Bu naik sikit pula balik. Pula lah ya Allah. Malih lah main, tak ada, dia baling lagi. Pula lagi. Yang seorang tu pula ular tidak, tangguh tidak, ular tidak, melangkau ya. Tapi masalah kat mana? Kat 95 orang. Sampai 100 hundur dia balik. Sampai 100 hundur dia balik. Hakikat kerja kita pun macam tu. Lapang dada kita. Sebab apa? Ada orang tu kan yang lapang. Kalau kita tengok macam mana maksud yang 98, 91 hundur balik tu. Kontrak tak habis-habis, sambung panjang. Habis sambung lagi. Dah tua dah sambung lagi. Sambung lagi. Maknanya apa? Sangka baik. Allah Ta'ala izinkan dia bekerja sebab khidmat dia masih diperlukan. Yang tu lah. Yang seorang tu tadi kejap-kejap pula. Maknanya apa tu? Kejap-kejap kena transfer tempat lain. Kejap transfer. Pangkat sama, grade sama, tapi dia punya tu kena transfer tempat lain. Jap sini. Ni semua orang tak suka. Dan cuba sangka baik, mungkin Allah Ta'ala izinkan kita pindah-pindah jabatan supaya besok bila naik pangkat orang lain tak boleh tipu kita, sebab kita dah tahu semua kerja. Macam tu lah, letak dalam hati. Yang orang tu pula baru kerja 3-4 tahun, yang tahu tangga tu, tahu naik pangkat, tahu naik grade, belah senang batu hidup tak, tu dengan izin Allah. Jangan kita petikaikan, sebab
Kalau kita pertikaikan, samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Baru-baru ni ada yang tanya saya nak kahwin, saya ni artis, dia tahulah siapa kan, seorang pelawak ni, dia nak kahwin, tapi tak tahulah dah lambik bona kot rasa. Macam mana tu, orang semua dah marah. Saya cakap kau nak kahwin tak boleh sebab apa dah. Tak boleh sebab orang lain dah kahwin. Tak boleh nak kahwin sebab ada orang suruh kau kahwin. Kena tanya diri kau balik, betul kau dah bersedia nak kahwin? Kadang-kadang ada orang jambatannya ada yang pendek, ada yang panjang. Orang tu jambatan pendek, tiba-tiba dah melintih kahwin dia. Dia kahwin, beranak pinak dia. Yang seorang tu lah lambik kahwin pun ramai gak anak terperanjat. Dia lambik kahwin tapi dapat bini lawa terperanjat. Tiap tahun tak berhenti beranak. Makna rezeki Allah Ta'ala bagi, kan? Itulah dia. Maknanya jangan kita tergesa-gesa. Macam tu kat tadi saya cerita tadi, orang lain dapat naik pangkatnya, kita dongki-dongki. Nabi pernah pesan pada anak dia, ya bunayya isqadarta antus biha wa tumsi wa laysa biqalbika ghish adil fa'an. Wahai anakku, kalau lah pada pagi sampai petang, dalam hati tu tak ada perasaan ghish, nak konokan orang, nak nanya orang, nak sabotaj orang, ahdil fa'al, lakukanlah. Kenapa? Wazalika sunnati, kerana itu adalah sunnahku. Makna bila kita tak dongki dengan orang, itu pun sunnah Nabi. Orang lelaki dia senang kalau kawan-kawan dia dapat naik pangkat. Wah, dia punya apa, dia cakap, kau macam mana boleh naik pangkat? Kau cakap, macam mana kau boleh naik grade? Cakap, kau jauh lebih kurang aku, ponteng sesama. Macam mana boleh buat? Macam mana boleh dapat naik pangkat ni? Manalah aku tahu. Orang yang dapat dia kata, manalah aku tahu. Ni semua rezeki Allah Ta'ala bagi. Mungkin adalah kualiti yang bos nampak. Paling tidak orang lelaki dia toih orang, orang perempuan tak ada toih orang, dopan dia puji. Tahniahlah ya Allah. Tahniah tak, kau memang deserve. Wah, macam tu tangannya. Kayak belakang dia buat grup WhatsApp, GGTPH, geng-geng tak berhati. Habis semua dia masuk dalam tu. Terlupa dah sampai budak yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Merau budak tu macam mesej, tahu bantai kan. Jadi syukurlah dengan apa yang kita ada. Betul tak? Syukur. Macam ni malamnya, syukur. Kita tadi berapa ramai orang niat nak datang. Ada orang daripada Penang tau datang sini tadi. Daripada Penang sampai sini, naik bas balik rumah dia. Dia datang sinilah. Dia memang bas express Bonting sini. Dek ramai orang datang lagi. Kan? Sampai keluar bertambah kursi ini pecah rekod. Kan? Jadi makna kata orang nak datang tapi belum tentu dapat datang. Semua dengan izin Allah. Betul. Orang nak sesuatu, macam saya cakap tadi, hati kita sedih tak sama dengan apa yang kita nak, tak sama. Jadi konflik sebab setting kita. Paling senang lillahi ta'ala. Nak makan lillahi ta'ala, nak minum lillahi ta'ala. Betul? Nak buat apa lillahi ta'ala. Ada satu buku saya baca, Bismillah yang hilang. Hilang daripada apa? Bukan hilang dalam buku, hilang apa? Hilang dalam hati. Kita sebut bismillah tapi jadi prosedur. Bismillah, bismillah makan, bismillah. Tapi sejauh mana letak bismillah tu dengan nama Allah dalam hati kita? Bismillah buka pintu kereta kan, bismillah, tapi sejauh mana ada dalam hati kita? Macam orang kahwin lah, dulu sebelum kahwin kalau cakap I love you, dia benar nak cakap ni belum kahwin, cakap lah I love you. Wow, terbakar macam ni, menyala-nyala kan. Ya Allah, kenapa dia cakap sini, malu lah kan. Dia panik tau, dia panik. Tapi bila dah kahwin, saya tengok I love you, samalah macam tu macam sama seperti di atas, macam tu kan. Ya, hilang dah. Betul kan? Kalau tengok kan macam mana tu perasaan dengan nama Allah. Kalau dikaji kan, dia buat survey kan, berapa ramai yang kahwin kerana Allah? Tak ramai. Kenapa kau nak kahwin ni? Umur dah banyak. Kenapa nak kahwin ni? Mak bising lah. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah.
tinggal saya dalam keluarga ni pun tinggal seseorang dalam kahwin. Tapi tak ramai je. Kenapa nak kahwin ni? Kerana Allah. Tak ramai. Yang ramai jawab kahwin kerana Allah hanyalah orang yang dah kahwin. Awak kan ada isteri, kenapa nak kahwin lagi? Kerana Allah. Itu jawapan yang dia ada. Kan? Tak ada. Saya tengok lelaki tak apa-apa nyaut mana. Rumah dia galak. Dia galak-galak dia tengok lelaki. Kan? Orang lelaki ni dia bukan takut bini dia, bini menakutkan. Macam kisah raja tu kan, dia takut dengan permaisuri dia. Macam mana nak lawan permaisuri? Dia panggil semua lelaki dalam negara. Kepada semua rakyat beta yang lelaki, siapa takut bini beri belah kanan beta tu? Semua pergi belah kanan lah. Tak ada botol yang berani dah. Pandang belah kiri ada seorang. Kamu kemari tu. Siap peluk tiang kemari. Apa pula tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Punya berani dia. Raja dah suruh turun. Raja pun turun. Tak kisahlah, kau ajarlah better macam mana cara nak lawan permaisuri tu. Apa pula Patik pun takut. Apa sebab kau tak pergi belah tu? Bini Patik dah puasan. Jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut dah. Ingatkan berani lagi tahu takut. Tak apalah, sebenarnya orang perempuan ni dia bising tu biasa, tak ada hal. Tak ada hal. Kan? Dia orang perempuan ni bising-bising biasa lah. Tu memang dah hobi dia. Berceramah walaupun tak ada tajuk. Biar dah. Nak-nak pula, saya dengan sahabat-sahabat saya masa mesyuarat makin perhatian. Dalam mesyuarat, orang pengarah lelaki mana ada cakap mana? Okey tu, boleh. Minggu depan tu, okey tu. Kau nak marah pun, ya tu, macam tu ya. Yang perempuan tak ada tu. Sebenarnya kadang-kadang macam ni tu. Dia dalam keadaan dia, aduh nak cakap lah. Benda sama ya. Kalau diam kejap lagi pun boleh cakap. Tapi itulah. Tapi bukan pengarah sini dah, tempat lain. Jangan perhatian pula kan. Sebab apa? Rupa-rupa zaman Saidina Umar dulu dah berlaku. Zaman Saidina Umar dah berlaku. Seorang sahabat kono leteh dengan bini, tak terdaya dia nak la ilallah. Dia pun nak pergi mengadu dengan Saidina Umar. Sampai ke rumah Saidina Umar baru nak cakap, lah Umar pun kono. Saidina Umar panglima angkatan tentera antara yang tergarang dalam sejarah Islam, dia pun kono dengan Umar. Tungtang. Tak jadilah dia pun pusing. Saidina Umar nampak, wahai sahabat, ke mana? Aku nak jumpa kau wahai Umar. Apa halnya? Aku nak mengadu. Isteri aku tu membebel banyak, tapi tengok kau pun kono, tak jadilah. Saidina Umar pun kata, apa sangatlah yang orang perempuan tu cakap nak dibandingkan dengan apa yang dia buat. Dia bising-bising dia jaga makan pakai aku. Dia bising-bising dia jaga anak-anak aku. Dia bising-bising dia besarkan anak-anak aku, jaga makan pakai anak-anak aku. Betul tak orang perempuan? Setuju dia membebel tu. Nampak tak? Tu fakta tu kan, fakta. Jadi tak apalah, redha lah. Tapi kena ingat kan, tu sebab kadang-kadang bila kita tengok dalam kehidupan kita cabaran hari ni macam-macam. Sebut pasal rumah tangga, sebut pasal ekonomi, sebut pasal sosial, banyak cabaran kita hari ni. Tu sebab jangan bersedih, rujuk pada Allah Ta'ala. Tu sebab kalau tanya teman apa yang paling rapat dengan kita, siapa teman paling rapat dengan kita? Ada yang cakap Ummah Ada yang putih ingat Ummah. Teman yang paling rapat dengan kita sewajarnya dijawab Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah yang Nabi bekalkan untuk kita. Pegang Quran dan Sunnah kita dengan mak kita okey. Kita dengan rumah kita okey. Dengan ramai orang pun kita okey. Macam kita buat majlis ilmu malam ni kan, ada empat nilai penting yang kita buat selain pada nilai majlis pembenaran nilai. Ada empat. Pertama, nilai apa? Nilai kerohanian. Iaitu malam ni kita menyentuh tentang kasih sayang juga kepada Allah dan Rasul. Satu. Kedua, nilai akhlak. Sebab kita akan cerita akhlak-akhlak yang baik sesama kita. Yang ketiga, nilai apa? Nilai ukhuwah Islamiah, iaitu persaudaraan antara kita. Yang keempat, nilai sosial. Tak kira siapa, semua boleh datang. Tak ada naik kek banner tu. Yang boleh datang ke dataran nilai malam ini yang berpendapatan 3,000 ke atas. Tak ada. Semua boleh datang. Yang kerja kerajaan yang boleh datang. Tak ada.
Yang kerja pejabat ya tak kena pakaian kemas, tak ada. Ada yang pakai kain plekat, tak kisah dalam pun ada datang, tak ada hal. Selama saya kan cakap tuan orang lain. Tak ada masalah. Ia aman di negara kita ni. Betul? Tu sebab saya nak kena jaga majlis-majlis ilmu macam ni kan. Saya dengar masjid nilai subuh macam ni lah ramai. Sesanya mana tak ada harapan. Jadi makna kata kita ni kena balik-balik dalam hal kita, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial, balik-balik pada Allah dan Rasul. Dulu Nabi pun kena dugaan yang banyak, tapi Nabi tak pernah mengungut. Ada kisah seorang Nabi, buka kitab Mukasyafatul Qulub. Kitab Mukasyafatul Qulub ada kisah tentang ujian daripada Allah. Ada seorang Nabi, tidak disebut nama Nabi ni siapa. Nabi ni beribadah selama 50 tahun. Selepas 50 tahun, maka Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, wahai hambaku, sesungguhnya aku ampunkan dosamu. Bila sebut macam tu, Nabi tu terkejut. Nabi tu sebut, bukankah aku ini Nabi, aku ni tidak berdosa? Pada malam itu juga Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok himpok kaki itu, menghempap kakinya sehinggalah bongkak-bongkik, mengoning-ngoning, berdonyut-donyut kaki itu. Tak boleh tidur Nabi. Pagi esok tu Nabi tu mengadu kepada Allah, ya Allah, sakitnya, sakit betul ya Allah, sakit. Apa Allah Ta'ala beritahu? Sesungguhnya ibadah kau yang 50 tahun itu tak mampu nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Nah, ni cakap untuk diri sendiri. Kadang-kadang dalam sehari berapa kali kita mengeluh, ya Allah, lambik elak orang tua ni, dia marah lelaki siap lambik. Allah, hai batu-batu tudung orang nak dorehnya kan duduk belakang ni kan ya, nak pergi tengok Samsul debat, lambik elak, lambat dia start motor dah. Orang perempuan tahu lah tudung macam-macam. Tudung bawal, siakap, Datuk K. Datuk K pun ada tudung, tak ke paning kan. Tapi ya betul, saya jumpa Datuk K tu handsome, misai macam ni lah. Tersusun, patut Siti Goma kat dia. Dia ada lebih-lebih kurang saya tu alim kat lah dari sisi sikit. Kena jaga bos, kata sambung cuti kan. Tapi memang ya, dan Siti jangan cakap lah, ya Allah, lawa betul. Masa saya camah satu sekali tu, Datuk K tu Siti ada. Datuk, saya tengah berburak dengan Datuk K, Siti datang, bang, tolong jaga beg ni bang. Ya Allah, dia bukan cakap kat saya dah, kat lelaki apa anjat tak ada relax lah kan. Pagi bang, tolong jaga beg ni bang. Lepas tu jap kita selfie. Ya Allah, saya tengok putih botol Siti, Allah putih. Kalau minum sirap nampak lalu merah. Allah. Tak, tu nak gambarkan, kan. Tapi tudung macam Johnny pakai. Bawal siakap. Sekarang ni adalah Pelhaya Hajabah Aryani Radio Site. Yang paling besar ni tudung kenopi. Tudung kenopi ni tu dililit-lilit kan sekarang. Orang lelaki kan lekor tengok. Dia mesti goyang, tak tahu apa hal. Goyang, dilempar, sabut belah senyap. Pap dililit laki je berhati. Lepas tu dah berlebih, bang nak letak mana ni, dah terbabit kat kita sekali. Apa hal lah pula kan, ditanya kita kan, kalau tak lah mana tu yang dijuntai senyap. Iya, paning tengok orang perempuan ni kat tudung, lantak kau lah kan. Iya kan, tapi orang kata kan, sama jangan mengeluh, lambik tak apalah, ada masa lagi, tenanglah, relax, bukan ada apa pun. Iya, Allah Ta'ala uji kita macam-macam. Benda tu kita mengeluh, kadang tak apa benda mengeluh, lambik elak gaji ni, aduh. Ya, tu bagian kewangan ni selalu komplain. Kadang orang ramai marah dia sebab dia buat query. Kan orang claim kadang-kadang kalau lebih-lebih lah claim. Dia buat query nak tanya kenapa claim mileage kalau lebih pada orang. Contoh kan, kau jangan biasa kau nak. Janganlah marah, kau ingat duit mak ayah kau jangan macam tu. Jawab ajalah kenapa banyak. Kau khusus sama. Tapi claim dia lebih pada orang. Tu dia tanya macam mana boleh lebih. Jawabnya, saya sebenarnya tak tahu jalan. Kat roundabout tu ya pusing 3 kali. Jawab contoh.
Senanglah pengarah kewangan nak slash, potong tahu kan, apa susah. Iya, kadang-kadang kita ni kan marah orang kan, tu sebab saya sebut tadi, kita marah tanpa kita tahu. Iya, tanpa kita tahu. Dia ni sebenarnya macam mana kojo, rupa dia daripada, macam kisah kita bersangka-sangka ni, ada seorang lelaki lepas zaman sahabat, tak silap saya, dia kerja setiap hari, dia akan pergi kedai arak, dia beli semua botol-botol arak kat kedai tu, mana duit yang ada, dia beli banyak, habis beli. Lepas tu dia pergi lah rumah pelacuran, dia bayar semua pelacur-pelacur yang ada. Orang semua cakap sia-sia pergi masjid, tetapi minum arak, melanggan pelacur, dia kata macam tu. Akhirnya setelah dia meninggal dunia, orang datang rumah dia, barulah dapat tahu kisah sebenar. Rupa-rupa lelaki ni beli arak tu, bawa balik rumah, dipecahkan botol arak tu supaya orang tak boleh minum hari tu. Dia pergi rumah pelacur, dia bayar semua pelacur tu supaya pelacur tu boleh balik, tak payah ambil customer hari tu, nak menyelamatkan paling tidak sehari daripada maksiat. Bayangkan, ingat senang ke? Ui, susah. Kita ni nak mencegah payah. Saya dengan budak-budak puak kosa dulu pergi serbu rumah-rumah urut, payah tau. Dia bukannya pakai kotak lidah, jaring pakai. Daripada elok tadi langsung longoh-longoh badan. Apa hal ni? Tadi elok kan? Iya. Main-main tu sebab kadang-kadang orang tahu marah, tak baik konyo, kau tak baik konyo. Budak puak kosa ni sampai tak tidur. Iya. Pukul 3-4 pagi. Ya, termasuklah agensi-agensi lain kat tempat-tempat lain. Tu sebab kita belajar jangan pukul rata cakap. Kadang-kadang kita tengok dalam surat khabar kan, ada kes pegawai ditangkap untuk kesalahan rasuah contoh. Kita jangan cakap buta hati, buta gelap mata, tamak ni lah deh. Wah, bak. Kita belum tahu lagi tau. Tiba-tiba bila kita cakap macam tu, sebab bila kita cakap seolah-olah kita ni baik benar. Tiba-tiba tak sampai 2-3 minggu, datanglah seorang lelaki bawa satu beg besar, bam, dia letak di depan kita. Adalah dia minta sesuatu kat kita. Masa tu belum tentu lagi kita lagi baik daripada orang yang kena tangkap tu. Tu sebab paling baik bila tengok orang kena tangkap tu doa, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Yang tu cakap. Kita kena lapik juga tu. Kadang-kadang bila kita cakap, Allah Ta'ala tahu uji kita kan? Ada seorang lelaki, kisah benar ni, dia diuji macam mana. Dia berjalan kaki pergi ke kedai, dia nak beli barang-barang keperluan rumah dia. Jalan-jalan, dalam kepala berfikir, anak nak masuk universiti, duit tak ada, aduh, belanja semakin meningkat, aduh. Dalam perjalanan sampai dekat kedai, sebenarnya dekat-dekat nak sampai kedai, dia nampak ada satu kertas berwarna hitam. Dia nampak, bila dia ambil, rupa-rupanya ada sekopulnya duit. Bila kira-kira ada tak kurang, lebih kurang 2,000. Dia ambil duit, dah kena lenyek kat tayar, dah kenapa, dia tengok, ya Allah, dia kata alhamdulillah. Bila dia dapat duit tu, dia tahu terlupa masalah yang disebut dalam kepala dia tadi. Terlupa, dan dia teringat satu ayat Al-Quran daripada surah At-Talaq yang mana yang disebut sebagai, mana pula ayat tu tadi saya ambil tadi, wa yazkuru min haitsu la yahtasibu, yang mana rezeki ni Allah Ta'ala boleh datangkan tiba-tiba. Jadi dia percaya ni rezeki Allah Ta'ala bagi kat dia. Tetapi sampai perjalanan, sampai kat kedai, dia tak dapat nak beli pakai duit tu. Tiba-tiba rasa tak sadap hati, akhirnya dia pakai duit dia balik. Dia pakai duit dia sendiri, duit tadi dia tak usik. Sudahnya barulah dia terbayang. Bila ada keraguan ni, maksud dia kadang-kadang bila dapat duit yang tak tentu sumbernya, mungkin menyebabkan kita rasa tak tenang hati. Tu cerita tadi. Tak tenang jiwa tu. Baru dia teringat, bayangkanlah kalau orang ni tercicir duit tu, dan orang tu datang balik nak tengok duit dia kat situ, dan dia tak jumpa. Alangkah hampanya orang tu. Jadi dia fikir-fikir, ni bukan hak aku. Dia pun pergilah letak balik dekat situ, dan dia tengok daripada jauh. Mudah-mudahan dia doa, mudah-mudahan Tuhan akan jumpa balik duit tu. Baru senang hati. Duit banyak belum tentu senang. Barang siapa yang menyandarkan senang hatinya itu kepada keduniaan, maka dia tertipu. Aku dapat pakai kereta ni senang hati dia, belum tentu boleh tu.
Rupa pakai kereta tu maintenance tinggi, macam-macam nak bayar, langsung monung. Dan dapat duit ni besok dah sonang dan tak ada benda nak minta dah. Belum tahu lagi tau. Duit akan habis. Seorang sahabat juga, nama dia Khalid bin apa, nama itu terlupa dah. Dia dapat duit 200,000 dirham. Dia balik sampai ke rumah, dia monung. Isteri dia tanya, "Wahai suamiku, kenapa kau termenung? Kenapa kau susah hati?" "Aku sebenarnya tak tahu nak belanja macam mana duit ni. Sebab duit ni setiap satu akan ditanya oleh Allah. Duit kita setiap ringgit Allah Ta'ala akan tanya kat mana kita belanjakan. Walaupun duit kita." Tak apa dengar. Tajuk tadi takut orang ambil gambar tak nampak hidung. Semua akan ditanya. Jadi isteri dia kata, "Jangan risau wahai suamiku. Biar aku bantu." Dia panggil fakir miskin, panggil orang susah, panggil ibu tunggal, panggil anak yatim. Dia pun bagi sikit. Akhirnya habis. Barulah sahabat ni lega, lapang dada dia. Sebab duit tu dibelanja di jalan yang benar, jalan yang baik. Rupa-rupa bukan zaman sahabat, sampai sekarang pun kalau orang lelaki tak tahu nak buat apa dengan duit dia, jangan risau, isteri akan bantu. Rupa sampai sekarang aku. Tapi kena ingat, apa pesan Nabi? Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Saya ingat arwah abah saya, mari saya telefon abah saya. "Lo, Assalamualaikum bang, kisah benar. Bang, duit dah koring lah bang, habis duit basah macam mana lah?" Abah saya jawab, "Abah ni orang tu betul lah." Yo, tebah masuk kan. Abah saya pun pergi kat Maybank Somban tu. Maybank Somban, kat tengah pekan tu. Abah saya masuk RM50 dalam akaun saya. Masa tu banyak mana lah RM50 tu, bolehlah tahan 2-3 minggu masa ke ATM lagi. Dapat duit tu, lepas tu abah saya keluar. Abah saya badan besar, arwah abah saya ni. Jalan dekat belakang tu ada parking kan. Ada seorang lelaki lari terlanggar abah saya. Maaf, jatuh satu beg. Orang lelaki yang lari tu bawa beg, terlanggar abah saya, jatuh beg tu, terbuka. Nampak penuh duit tu. Orang lelaki torih lagi, ada seorang lelaki tengah kerja, torih dapatkan beg tu. Arwah abah saya cakap, apa ni, orang tu cakap dengan arwah abah saya, "Pakcik, kita bagi dua ya." Abah saya cakap, "Kau nak ambil, kau ambil lah." Abah saya start motor, abah saya pun balik. Mak saya punya marah lah. "Apa abang tak ambil?" Abah saya pun cakap, "Kalau dah ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau, dengan anak-anak?" Tak yo pula. Tak tahu sumber daripada mana. Hari tu saya ceramah kat Bandar Penawang, kat Kejora. Ni cerita betul. Kat Kejora. Saya pun dah ceramah konek. Hari tu 3 ceramah. Pagi tu kat Majlis Bandaraya Johor Bahru, petang tu dekat Kejora, malam tu kat dataran JB. Petang tu dah konek lah, dah habis ceramah 1.5 jam. Dia minta saya sign. Saya pun tanya, tak perasan berapa ringgit. Betul tak perasan. Tak ringgit bagi macam tu lah. Lepas tu dia bagi envelope. "Mak borek Kau borek mana ni?" "Alhamdulillah tuan, rezeki hari ni kita ada cash." Saya pun happy lah, borek. Lepas tu saya cakap dengan assistant saya, "Berhenti kat bank Islam tak nak bank ni." Saya memang tak biasa pegang duit banyak, sebab orang perempuan dia boleh bau kan. Saya pesan kat orang lelaki dah masuk di dalam bank kan, cuci tangan tu bersih-bersih. Dia boleh bau macam bau belerang. Dia salam cium, "Dapat duit ke tadi?" "Tahu dah." Tahu. Lepas tu tak ada lah saja yo. Lepas tu sampai kat bank tu kan, saya buka envelope tu, tengok ada 3 ikat duit. Mak banyak Saya pun agak yo lah, sama lah macam yang agak mungkin tak ada lah banyak benar kan. Saya pun masuk ikat pertama. 10,000. Banyak 2 ikat belum masuk ni. Macam ni lah saya pegang duit tu. Saya pun masuk 2-3 kali, maksimum 2-3 kali. Akhirnya total 30,000. Main-main 1.5 jam 30,000. Penceramah termahal di Malaysia setakat ni. Dah mula dah comel Saiful, bayar berapa malam ni kan. Tak ada lah saja. Tak ada. Belum habis cerita dah. Saya pun barulah masuk dalam kereta, macamnya tersandar kan. Bila sandar ya, ada telefon bunyi. "Hello, Assalamualaikum tuan, salah sampul." Salah. Ayo baru berangan.
Tapi masalah saya dah sign. Kan, kalau saya cakap mana ada, janganlah tuan, janganlah. Bukan duit kita. Jadi saya pun bank in balik masukkan 30,000. Bayangkanlah kalau budak tu kena secharge 30,000 dia silap rupa-rupa bahagian kewangan paskan envelope tu kat dia. Kak, duit penceramah semua dalam ni. Faham tak? Jadi dia ingat apa? Dia ingat makna semua duit penceramah, tapi sebenarnya duit penceramah semuanya dalam ni. Duit kemah, duit catering, duit penceramah semua dalam tu. Itu yang 30,000 tu. Saya pun transfer lah balik kan. Macam tu lah. Jadi ujian tu, jangan main-main ujian. Tapi kadang-kadang kita ni cakap ke orang senang, sampai ke di sini belum tahu lagi. Sabarlah banyak-banyak, sabarlah banyak-banyak kan. Kau senanglah cakap, tak kena kat kau tu. Sabar. Cuba kena kat kau, boleh tak kau sabar? Tak boleh. Kan? Ya betul. Kan saya ceramah untuk apa unit counselling, pegawai unit cara Pejabat Agama Islam daerah Lulangan. Lobam-lobam muka sebab kena maki hari-hari. Dia sian tengok Dia satu lagi dekat ni, lembaga hasil dalam negeri. Lembaga hasil dalam negeri rupa-rupa bila sebut team building dia ada satu isu. Iaitu kalau staff dia kena ditugaskan jaga kaunter, mulalah dia buat surat doktor apa semua. Rupa-rupa stres kerja kat kaunter lembaga hasil, yang datang semua bangi-bangi. Tak ada yang apa. Tu sebab bukan senang nak jaga kaunter ni. Kena orang yang muka rezeki. Orang datang tak jadi marah. Macam tu. Dia tak boleh orang baran-baran. Muka semua pecah rumah letak kat depan. Mana boleh letak yang elok-elok. Dekat tol nilai tu dulu ada seorang. Ingat tak yang seorang lelaki tu yang diramah bila kita lalu kan. Ya cik, semoga hari cik ceria, jumpa lagi. Sekapa kono budak ni kan. Kan biasa dia bagi kan. Ya, dia jadikan kerja tu seronok. Saya pernah pergi kat Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ada mesyuarat masa tu kat Jabatan Undang pergi. Kan, pergi sana. Budak tu kerja jaga nombor je. Sentuhan. Dia pakai baju kurung, pakai blazer, free hair. Ya Allah, manis budak tu. Dia bila datang tu macam-macam orang datang. Sampai saya datang asisten saya kata, Assalamualaikum. Salam cik, ada apa-apa boleh saya bantu? Terlupa urusan dia tu. Tak apa hal datang dia senyum tu, nampak lah. Itu sebab kena belajar lah kan. Kena belajar. Ujian macam-macam. Macam kita kerja ni kan. Macam-macam ujian. Kadang-kadang sudah kan orang takut naik pangkat. Takut naik pangkat sebab orang perhatikan dia. Kau tengok tau, dia baru naik pangkat. Pemalih, la ilaha illallah. Kau tengok tau, bu dapat anugerah khidmat cemerlang. Pemalih. Macam mana boleh dapat? Itulah tu. Dia seorang lah cakap kan. Jadi sudah eloklah tak dapat anugerah. Betul tak? Tak ada orang tengok. Betul tak? Tontu-tontu pemalih. Tak ada lah kan. Sebab saya ceramah dekat Kelumpur tu. Dekat Kelumpur ada satu agensi kerajaan. Disebabkan tak nak orang marah, dia tambah anugerah khidmat cemerlang, dia tambah pula anugerah-anugerah lain supaya orang kurang sikit marah. Anugerah khidmat cemerlang kalau nak ikut bukannya banyak pun. Dapat kan. Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Nak 1,000 sebut dulu sijil dulu, sebut sijil. Nampak warna nak duit Yang kedua 1,000. Kan? Tapi dia bagi anugerah lain, dia bagi sijil juga. Apa dia anugerah dia? Markah SKT 90 ke atas. Dapat dah sijil. Yang kedua tak pernah MC tahun yang dinilai pun dapat sijil. Kira orang muntah darah pun pergi kerja. Kau pergilah balik dah muntah darah dah, tak dapat sijil kan. Pergi dah. Nak tunggu bah tu sijil apa tu bah? Ni sijil tak pernah pangkat merah. Maksudnya apa tu bah? Ada cara dah diajar pula. Dah tak benar kan. Jadi sabarlah kan. Jadi makna kata yang paling senang nak lapang dada dua perkara. Saya bagi tips semalam. Nak lapang dada dua cara. Yang pertama syukur, yang kedua ingat mati. Selesai. Itulah hubek. Nak sedih-sedih baik apa? Kita sedih kadang-kadang dengan benda dunia. Ada orang sedih sebab kena tinggal dengan boyfriend. Nyampah, benci, kejam betul. Bila dia putus dengan girlfriend dia tu kan, putus dengan boyfriend, makna jalan dah tutup dengan dia. Kita pun ikut jalan lain. Bila ikut jalan lain, rupanya jumpa orang lain lebih baik daripada itu. Nampak?
Sebab tu dunia ya, tu sebab kita nak bawa keluarga kita ni sebenarnya, yang pertama ajar dia syukur, yang kedua ajar dia ingat mati. Bila sebut syukur, apa maksud syukur? Kadang-kadang tak dapat dia syukur, walaupun nama dia Syukur bin Syukri. Syukur ni ada empat, Imam Al-Ghazali kata. Pertama, sebut Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Tetapi dengan sebut syukur Alhamdulillah saja tak cukup. Yang kedua, hatinya memperakui siapa yang bagi nikmat. Malam ni dapat datang, Allah Ta'ala bagi nikmat. Ada orang yang memang dah datang, tiba-tiba pitah, tak teraya, tak dapat boy. Ada orang tu nak minta kerja, dah lengkap resume, dah lengkap dia isi borang semua, tiba-tiba borang tu tak sampai. Hari tu ada masalah pula, lori post tu accident, contoh. Mana tahu. Ada orang tu pula minta tolong orang tu hantar, ayolah nanti aku hantar, rupa disimpan ke pejabat, tak dihantar. Contoh, pun dengan izin Allah, nampak tak? Makna rezeki Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang orang yang jaga dekat bahagian yang tapih tu pula, borang tu dia pun tengok, okey, yang ni layak, okey letak sini. Oh, yang ni tak layak, letak sini. Yang ini pula telefon bunyi, hello, letak ke tak layak. Semua letak ke tak layak. Dah 5 orang lah tak layak. Wah, dia layak tadi. Tu pun dengan izin Allah. Mana kita tahu? Kan? Ada orang tu pula dia nak kerja cukup syarat semua, tiba-tiba fitness tak lepeh, pun dengan izin Allah. MPS dengan MPN special back fitness. Bangga saya cerita. Dekat Stadium Paroi tu lari 2 round walaupun jawatan pembantu takbir. Betul lah. Kang baru kerja dah MC. Itu kata sehat benar. Suruh lari 2 round kat Stadium Paroi tu. Siap ada ambulans dah buka pintu sesiap. Ada seorang tu lari round pertama, round kedua dia sendiri masuk dalam ambulans tu. Entahlah tak teraya dah. Tak ada apa. Kan? Kan? Dah macam-macam. Tu sebab kita kadang-kadang jangan nak ambil kredit atas izin Allah tu. Kadang-kadang kita minta orang, bang tolong hantar borang anak saya nak kerja. Kat mana tu? InsyaAllah nanti saya hantar. Dia pun aduh, nak kena hantar lah pula. Dalam hati mungut tadi tu. Lepas tu hantar Zam. Dia pun letak. Bila dah hantar borang tu kan, tak sampai 2-3 minggu, lebih kurang sebulan lah. Bang, apa hal lagi? Terima kasih banyak. Kenapa? Anak saya itu yang tuan hantar, abang-abang hantar borang itu dah dapat kerja. Ya ke? Alhamdulillah. Tak adalah saya hantar je. Bukan ada apa pun. Semua dengan izin Allah. Syukurlah kalau dia boleh cakap macam tu. Kadang-kadang tu, bang terima kasih hantar borang itu, anak saya dah dapat kerja. Itulah pasal. Hari tu waktu hantar dia tak nak ambil tu. Aku tampar dia sekali baru dia ambil. Tu yang dapat kerja tu belagak pula kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Syukurlah bila mana kita boleh bagi manfaat pada orang lain. Sebab dengan izin Allah kita boleh bagi. Tu yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Perbuatan kita mestilah melambangkan ketundukan kita pada yang bagi nikmat. Jaga ibadah kita, jaga solat kita, jaga segala-gala yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur tapi tak semayang. Yang paling lihat subuh paling lihat. Kita kalau nak murah rezeki, saya beritahu jangan tinggalkan sebelum subuh, jangan tinggal. Nak murah rezeki. Lepas tu barulah kita subuh. Kadang-kadang masalah kita ni subuh ni masalah, kadang-kadang bukan apa. Pagi-pagi kadang-kadang orang perempuan kejut suami, bang bangun subuh. Biasanya dia dah siap subuh. Dia lepeh nyawa dia. Kejutlah abang subuh. Abang? Subuh lah abang kalau macam tu lah kaedah mengejut dia sudah dua-dua tak subuh. Faham tak? Kejut subuh ni kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana api neraka macam tu cakap ayah abah kan. Ini lambi-lambi, abang bangunlah. Abang tahu tak yang selimut tu dah jadi kulit babi, yang laki babi-babilah. Salah. Dia dah sadap tidur. Salah tu.
Kan? Lepas tu bila kojut bangun pagi tu kan, kojut bangun pagi. Kesilapan orang lelaki ni kadang-kadang. Masuk kumur-kumur, ambil wuduk tu solat. Allahu Akbar. Masa bila dia mandi? Masa bila dia mandi? Dia akan mandi sebelum nak pergi kerja, baru siap. Makna dia tak pernah niat pun subuh tu sebagai aktiviti pertama kehidupan dia. Lepas mandi tu, masuk bilik air, kumur-kumur, gosok gigi, mandi, sagar-sagar, baru subuh. Ini tak. Kumur-kumur, kan, ambil wuduk, keluar. Bola dulu. Oh. Macam nak mampu warna. Alhamdulillah, baby. Mari. Anak tu pisat-pisat, apa tu abah sanyap. Sanyap, abah lupa. Tiba-tiba waladhal. Dia dah habis dah. Apa salah bangun kan dah sunat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat. Wah. Lurus rapatkan saf. Wah, macam tu. Bercahaya rumah tu. Kan? Anak lelaki belakang, isteri kat belakang sekali. Allahu Akbar. Bar. Ada iko. Dia baik sendirilah tu. Bil alamin. Anak pun heran, masa bila lah pasang speaker mana ni? Tak kira lah kan. Barulah sangat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Isteri tu dengar, suamiku. Macam tu lah. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Tak adalah ayat lain. Yang anak dah agak dah. Salah tahu. Tapi tak apa, yang penting jadi imam. Betul, jadi imam. Lepas tu doa sama-sama, ya Allah, ya Tuhanku. Bahasa Melayu pun tak apa. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak mesti pandang amak. Amak pandang depan lah. Orang nak feeling pun tak sana. Aku sayangkan anak sulungku Alung, Allah long kau lah long. Power tu. Orang perempuan bila suami doa dengar botol-botol, jangan main amin ya. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Macam ada kekosongan kat situ. Sesungguhnya ya Allah, sudah lama aku. Ya Allah. Mudah-mudahan boleh aku. Ya Allah. Yang bini amin, amin. Besok tu tiba-tiba cawangan baru dibuka. Tiba-tiba. Kan? Dah marah sampai hati abang. Bukan kau yang mengaminkan semalam tu kan? Doa betul-betul. Tak ada betul. Pagi tu subuh solat kita jaga. Tindak tanduk kita menggambarkan ketundukan kita kepada Allah. Sedekah. Itu semua nak lapang dada tu sedekah. Belum pernah lagi orang sedekah susah hati, melainkan dia silap sedekah. Masuk lalu tabung zam, baiklah. Dia tadi dalam poket dia ada RM1, ada RM100 ada. Dia nak niat bagi RM1. Lalu zam masuk. Dia lalu tabung tak sedap hati, tengok dalam poket. Lah, tinggal RM1. Kau masuk RM100, mana tabung? Mana tabung? Itu sedekah. Itu silap sedekah. Ditahan imam, tak maaf lah mam. Tadi silap sedekah. Tak ada orang komplain, tak ada. Belum pernah li sedekah memiskinkan orang. Nampak anak yatim biasa hati kan tenang. Nampak orang susah hati tenang. Bagi sedekah lagi tenang. Betul. Saya ceramah sambutan Hari Raya Aidilfitri di Menara, ada satu bank lah. Satu bank meraihkan anak yatim. Ya Allah, sian betul tengok anak yatim. Anak yatim tu 60 orang, umur 4 tahun dan 5 tahun semuanya. Sadih tengok ya Allah, tapi kita kena tahan. Jangan sadih-sadih depan anak yatim. Saya beritahu semua. Bagi semangat ke anak yatim. Tahu? Bagi semangat anak yatim, jangan kita cakap dengan dia. Sabarlah dik, tak cakap dengan dia. Dik,
Syukur Allah Ta'ala bagi kau peluang jadi anak yatim, biar kau sama dengan macam Nabi. Dia pun heran, kenapa pula? Kalau Nabi boleh berjaya sebagai anak yatim, maka kau sebagai anak yatim pun boleh berjaya. Doa banyak-banyak adik, usaha betul-betul. Masih cik, ini dibantal. Dia janganlah. Makcik faham rasa tak ada mak ayah. Langsung melulung tak tu. Kan, bagi galakkan. Saya ceramah masa tu, budak-budak tu, saya nampak budak tu, saya ambil gambar. Adik, berjaya tau, belajar rajin-rajin. Saya duduk dengan budak tu bergambar kan. Budak tu tanya. Masa tu tengah berucap, pengarah bank, pengurus besar bank masa tu. Budak tu bercakap, cik, kuih kari pap tak ada? Dia tanya pasal kuih kari pap. Tak ada, dik, semua kuih-kuih hotel lah. Kuih-kuih hotel, kuih-kuih lengkong kan, yang tu yang ada. Allah, tak best lah tak ada kari pap. Yang seorang tu pula, bila nak makan ni? Cakap. Dia marah. Dia marah. Pengurus bank tu cakap panjang. Saya pun tunjuk sini kat pengurus bank tu. Pengurus bank tu cakap, oh, nampaknya penceramah tak sabar nak ceramah. Okeylah, dah dia pula kono kan. Kata saya pun cakap, tak ada ni budak-budak ni anak yatim ni nak makan, bagilah dia makan dulu kan. Nampak kan? Jadi itu pun salah satu sedekah. Bila sedekah, jangan lupa surah Al-Imran ayat 92 ada beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Maknanya sedekah mesti bondo yang kita suka, bukan bondo yang kita tak nak. Kadang lalu tabung masuk 50 sen, maknanya kita tak nak 50 sen tu. Bila nak masuk tu sampai terfikir, jap amat banyak elak botol kena bagi 100 ni. Okeylah, masuk zam. Macam tu bawa tu. Tapi kalau tak ada kawasan ke hati kita, makna belum sempurna lagi tu. Kita nak tolong orang kadang-kadang tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita. Tapi jangan risau, macam saya cakap, bersedekah belum pernah lagi memiskinkan orang. Itu syukur yang kedua saya kata tadi. Syukur yang ketiga, ketundukan kepada yang memberi nikmat. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Macam mana memelihara nikmat supaya tidak rosak? Contoh, kita ada kerja, jaga kerja kita elok-elok. Bak kata Datuk Alim sebut dulu, saya ingat dalam surat, tak ada siapa yang tak seronok bekerja. Sepatut orang memang seronok pergi kerja. Duduk rumah kadang-kadang terfikir, tak yalah, napalah aku cuti hari ni, napa tak pergi kerja. Bila kita ada kerja, ingat dalam kepala kita, dekat luar tu beratus ribu orang lagi, malahan mungkin juta orang munda mandi masih lagi berfikir nak kerja apa. Tak ada kerja. Syukurlah kita ada anak, walaupun ramai bonang. Allah, ramai anak, berapa anak kau? 5 boleh. Syukur, meriah rumah. Balik rumah seorang bawah meja, seorang balik langsir, la ilaha illallah. Seorang tu keluar daripada bakul lipet kain tu, cenia keluar, la ilaha illallah, sabar. Syukur kau ada anak. Orang yang belum ada anak, syukur mungkin Allah Ta'ala bagi kita mak mentua yang sporting. Nampak? Kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Jangan kita rosakkan. Dah ada anak, jaga elok-elok. Jaga isteri, jaga elok-elok. Nabi dah beritahu, balik nanti cuba download khutbah widak Nabi, khutbah takhir Nabi, pesanan Nabi lengkap untuk kehidupan kita. Tengok dalam Google tu ada. Termasuklah bab jaga isteri, termasuklah bab hak kita dalam harta kita, termasuklah juga bab suruh sembah Allah, berpuasa. Semua Nabi pesan kat dalam tu. Baca. Hargai isteri kita. Kan? Hargai isteri ni termasuklah disebut oleh Nabi masa tu, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Sempurnakanlah hak mereka, termasuklah memberi makanan dan pakaian dengan suasana kasih sayang. Bukan bagi saja, bagi dengan kasih sayang. Yang itu kadang-kadang punca juga keluarga kita tak tenang. Alah, kira okeylah tu, faham sendiri, tak boleh bagi nafkah walaupun isteri kita bekerja. Wah, balik ni mula dituntut kan. Abang dengar tak ceramah tadi? Sebab nafkah tu lah, walaupun isteri bekerja, hujung tu tak berapa dengar. Macam mana bang? Macam mana? Bagilah. Walaupun isteri bekerja, tak banyak, sikit, bagi. Suasana kasih sayang. Contoh, yang ni duit RM1,000 untuk belanja bulan ni.
contoh bagi kan, alhamdulillah, terima kasih bang. Tapi kalau isteri tu yang lagi baik, dia tak nak ambil duit tu sebab dia kerja, boleh, tak ada masalah. Abang, tak payah, saya kerja bang, saya kan pengarah bangunan, tak payah. Contoh bukan sebenar lah ni. Tak payah bang, tak payah, saya tahulah saya cari perbelanjaan saya sendiri, duit tu abang simpan untuk keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ambil, tetap ambil. Sap lambat benar. Kan, bagi dah suasana kasih sayang. Kadang hati tak tenang sebab itu. Syukur walau apa pun kita ada. Walaupun kita tak ada kereta Grand Livina, kita ada Grand Liviva 850. Syukur walaupun kecil tak pernah mengagam. Tak pernah mengagam. Meriah naik anak 8 orang, gile-gile ambil oksigen. Keluar hulu ke tingkap tu. Ngah kau pelangah, ngah lah keluar. Gitu kan, gile-gile. Syukur meriah. Walaupun jam tangan kita RM50, jam tangan orang tu RM5,000. Syukur. Masa yang ditunjukkan sama. Beg tangan kita gambar Liverpool harga RM5. Beg tangan dia jenis tut harga RM5,000. Bukan boleh masuk almari. Duit pun tak boleh masuk banyak, nanti tak boleh lipat. Syukur. Bini kita tak lawa macam bini orang. Laki kita tak handsome macam Aaron Aziz. Tutup lampu sama. Apa dah hal? Cuba tengok siapa yang daripada Felda ni, cakap. Siapa ada Felda? Ada tak daripada Felda? Dah Felda ada tak? Ada mana? Ada tak? Berapa beradik? Tadi yang ada tu dia tak ngaku pula dah. Kebanyakan anak-anak Felda 5 ke teh 6, 7, 8. Ya, ramai-ramai. Tak ada handsome pun. Nama ayah ada. Ramai anak. Tak ada apa. Okey. Dia marin pun karen tak ada. Doreh golap. Gabo-gabo terso. Jadi, betul. Adik-beradik omak saya 9. 9, bayanglah 9 orang. Ya Allah. Ada seorang pak saudara saya, pak tam saya, wan saya lahirkan dia kek pacap, kek pangkal pokok pisang. Dia rasa macam sakit perut, ingat buang air, keluar baby. Bayangkan marin. La ilaha illallah. Nampak tak? Syukur. Laki kita tak handsome, tutup lampu sama. Kita naik kapal terbang second class, ke ekor duduk orang tu naik first class, masa berlopeh, masa mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lah dah. Kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang-penumpang kelas kedua, sila terjun sekarang. Tak ada. Tak ada dah. Syukur. Malahan untung yang duduk belakang. Walaupun ke ekor, dokek dengan pramugari. Kacang ada kacang. Saya memang gamar betul tak kacang. Syukur, betul tak? Walaupun rumah kita besar, rumah orang besar, rumah kita kecil, time tak ada orang, sunyi sama. Malahan orang tu rumah flat, walaupun sunyi tetap meriah. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah sana, la ilaha illallah, kat rumah dia. Biarlah rumah kita kadang orang perempuan mungut, ya Allah banyak nak komen, ya Allah paning. Syukur tu tanda ada rumah. Orang tu rumah pun tak ada. Kita mungut, bini kita membebel, ya syukur. Sekurang-kurangnya dia ada di rumah, bukan ke tempat lain. Kita mungut, banyak kain nak lipek. Bila lah nak ada mesin lipek kain ni, ya Allah. Syukur, tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Kita mungut, baju baru tompah raya itu nya dah tak muat. Syukur, tu tanda cukup makan. Betul tak? Betul. Dan kita mungut suami kita tidur berdongkok. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur sebelah kita, bukan sebelah orang lain. Macam itu jawapan kita mulai malam ni. Orang perempuan kena ingat, jangan bagi suami kecil hati ke tempat tidur, berdosa tahu. Abang tolonglah, pusing, tak boleh tidur lah, memangkak.
garang pula. Baru jadi pengarah IT dah garang. Bukan sinilah, tempat lain. Menyorit. Ada dia kat tempat tidur jangan bagi suami marah tau. Jangan. Kadang-kadang tidur orang perempuan, ingat salah satu tidur mesti menghadap suami. Jangan membelakangkan suami, dahaka. Faham? Dia ada 7 ke 10 macam tu lah. Ada senarai. Saya bagi satu dulu. Memang iya. Menghadap suami kita contoh. Melainkan tapi janganlah kalau isteri tu dah lolap pusing tak apa. Wah risaulah. Tapi kalau dah lolap tak perasan pusing tak ada masalah. Orang lelaki jangan tunggu pula dia pusing. Dia akak macam tu dah. Dia dah lolap. Ni sebelum lolap ni. Dengan dah kita melainkan permintaan khas suami kita. Kau tolonglah pusing. Tak dapat tidur dengan kau ni. Pusing lah. Macam mana nak tidur rambut kambang. Bodak berkapuh duk sajuk laki baru nak tidur lota peranjat. La ilaha illallah kan. Jadi macam itulah. Jangan membelakangkan suami tempat tidur. Kadang orang perempuan dia macam ni, orang lelaki ni dia payah. Dia memang kalau payah kerja siang jadi malam dia nak tidur senang. Iya, nak pula ahli majlis. Banyak kalau tampik jago nak pula dia banyak baju pakai tu semua kadang-kadang kan peladang dia, hospital dia, kadang-kadang lah MPN pun dia, kadang macam-macam. Jadi dia nak tidur tu kadang tak payah warning lalu hilang dah nak tidur turun macam tu lah. Betul tak? Sebab orang lelaki tak ada teknikal kadang-kadang dia tak sampai niat pun tidur baru dia hilang. Orang perempuan nak tidur ya Allah komen sorry macam-macam prosedur topok macam ni tanya sontal itu makan lah ubek lawak ngap lepas sebulan roman macam tu ya kan. Lepas tu baru nak tidur kan kabil tiba-tiba bercahaya wajah sebab tengok handphone ke sebab iman ke perasan lepas tu dah habis baru nak tidur tolongan laki ada yang bunyi mengunyah nyam apa makan ada bunyi ngasah gigi krik ada bunyi sombong kapal macam mana nak tidur ayo bini dah bangi esok tu bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah. Yang paling glamour kan bunyi apa tau, bunyi vibrate handphone. Yang lagi ponek pada tu dia ada bunyi ujung tu. Golak tu mana pernah jadi tu kan. Kan? Ada tu bunyi bahasa Rusia hujung tu. Orang perempuan kadang-kadang dia sampai duduk tu tengok laki tu tak boleh tidur dia tengok apalah kau tanggung ni bang Allah climax satu cokik pahat lah tu lota kat hidung hidup gitu biasa jadi kadang-kadang yang bercakap ni pun sama terperanjat sini mak ada tak inonga kan ada seorang makcik tu dah tua dah dia sama pelayaran dengan saya dulu dia cakap apa dia cakap macam mana tak adalah masa lain yang paling makcik teringat ke pakcik kau time tidur lah sebab dah tak ada bunyi lagi dah. Iyo syukurlah laki kita bunyi lepas ni laki kita bunyi senyum. Iyo tak payah pasang security lagi dah alam-alam tak payah pencuri baru selangkah ada dia orang keluar pencuri tak payah masuk tu baru kerap keluar tak jadi dah tu syukur. Dan yang kedua tadi saya sebut yang pertama syukur mana dah ada orang pek sebagi dan yang keduanya untuk lapang dada mudah kehidupan kita ingatlah mati. Bila sebut ingat mati hidup kita sementara. Betul kita tengok kan hari ni masa copek berlalu tiba-tiba dah nak pencen tiba-tiba anak dah 5
Kan? Tiba-tiba ya Allahu Akbar, tiba-tiba kita dah 10 tahun 20 tahun kerja di tempat yang baru tu, dah 20 tahun. Ya Allah, sekejap masa berlalu. Ingat mati. Sebab apa? Mati tak kira bila. Saya selalu sebut kisah macam mana pasangan suami isteri tu, dia naik kereta, dia tak sangka tiba-tiba tiang jatuh himpap ke atas dia. Anak dia tak sangka itulah kali terakhir dia melambai pada mak dengan ayah dia. Itu yang seorang driver tu dekat Kuala Lumpur, dia pergi kat warung tu, dia pun minum. Dia minum dekat kedai kopi tu, contohlah. Dia minum. Saya kena tunjuk cara baru orang faham. Bila dia minum jenis minum bismillahirrahmanirrahim. Mau faham kan? Dia minum, dia letakkan kepala dia dekat ni. Awak ingat dia tidur, lepas tu tak bangun-bangun lagi dah. Yang seorang tu dia tengok badminton Lee Chong Wei. Lee Chong Wei menang set pertama, dia sampai bersorak. Set kedua Lee Chong Wei kalah. Set ketiga kalah Chong Wei, dia meninggal. Chong Wei kayo, dia meninggal. Tak sangka orang. Ada 3 lelaki pemuda masuk kelab malam. Kisah benar, masuk kelab malam minum arak, gok minum. Tiba-tiba dalam 3 orang tu, yang seorang tu tiba-tiba terjatuh, mengumpuk. Berbuih-buih mulut nazak tiba-tiba. Kawan ni seorang, kau pahal, dia mabuk seorang. Yang seorang ni kurang sikit mabuk, ngucap, suruh ngucap. Dia ngucap tak, dia siap cakap, aku nak sebotol lagi, sampai minta sebotol arak. Akhirnya dia mati dengan tahap perkataan akhirnya minta sebotol arak lagi. Itu sebab kita kena ingat, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Itu sebab kadang-kadang kita tak sangka, kan, kita tak sangka boleh mati bila tu. Sebab orang yang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. Pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya, sebab dia tahu dia akan mati bila-bila masa. Yang kedua, dia akan rajin beramal ibadah, sebab dia tahu dia akan mati. Dan yang ketiga, dia akan bersyukur dengan segala nikmat yang ada pada diri dia, walaupun sekecil-kecil nikmat. Kita akan senang hati, kita tak akan susah hati. Kau tengok tu orang tu kereta besar, biarlah dia, rezeki dia, untung-untung boleh tumpang. Aku naik motor pun okey. Syukur dengan apa yang kita ada. Bini dia lawa lah, biarlah bini dia lawa. Bini aku lebih kurang tak lawa, masak pun sedap, syukur. Suami dia handsome, biarlah handsome. Suami aku ni kan, aku tengok seorang pun handsome juga, okey je. Betul kan? Tengok muka suami tu kan, tak kisahlah macam mana roman suami kita, tengok suami dapat pahala. Empat perkara tengok dapat pahala. Tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah kita dapat pahala. Buat baik dengan dia lagi besar pahala. Kedua, tengok isteri kita dapat pahala. Tengok suami kita dapat pahala. Yang pastinya suami sendiri dan isteri sendiri. Kalau tengok bini orang dapat dosa. Tengok isteri tengah lipat kain, tengok suami palalap dekat sofa, ya Allah buruk Rahman. Tapi tak apalah, sayang juga, dapat pahala. Suami tengah cusak khabar, ngintai bini lipat kain, dapat pahala. Apatah lagi buat baik. Yang ketiga, tengok Kaabah, dapat pahala. Apatah lagi kalau kita beribadah dekat sana. Dan yang keempat, tengok Al-Quran, dapat pahala. Apatah lagi jika kita membaca, memahami dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ingatlah mati. Sebab apa? Dengan ingat mati, kita tak ada sibuk dah benda-benda dunia ni, tak ada. Relax kita. Tak percaya, cuba tanya orang-orang lama. Orang lama tak ada dah heboh dah. Kan yang dah tua tu, bah nanti kita besarkan rumah abah ni. Tak payahlah, cukuplah tu. Bah nak kereta baru tak? Senang abah hakim segi surau. Tak payahlah, abah naik motor tu je sudah. Bah tak pun motor yang besar abah, motor besar sedap sikit abah bawa. Tak payahlah, akan himpok kat dia kan, nak suruh mati, biarlah deh. Abah ni semua tak nak. Tapi satu bondo ya kalau tanya ke abah, bah tak nak kau cari ganti omak? Wah tu payah jawab tu. Tapi orang tua dia tak ada gelojoh dah. Macam ni lah. Tak ada ganti omak kata dah.
Cuma abah ni kadang-kadang malih lawan cakap anak-anak. Ikut orang lah apa yang baik nampak? Cara tu, cara. Kan? Anak pun cakap. Lepas tu abah cakap, tapi ada ke orang nak ke abah ni? Ada abah. Ya Allah. Siapa dia? Nampak tajuk. Yang pertama tu umur 35 tahun bah. Laki meninggal aksiden, belum ada anak lagi. Macam tak minat dia. Yang kedua tu bah, 58 tahun pencen cikgu disiplin. Kalau kahwin dengan abah memang tak lambik, bukan ubek dah. Yang ketiga, tanya yang ketiga. Yang ketiga sebaya dengan abah, penyakit pun sama. 69 tahun sama, tak payahlah yang ketiga tu. Berlumba pergi hospital kah. Habis yang mana abah? Yang 35 ke yang 58? Abah tak kisah dah. Tapi kalau boleh biarlah yang 35. Cara kan? Tapi betul, dah tak ada kerja dah benda-benda dunia. Sebab tak ada apa. Okey, alhamdulillah. Kan? Sebenarnya mensyukuri apa yang kita ada. Mensyukuri apa kita ada, itu yang paling penting. Berapa ramai kita kadang-kadang dah kerja sekali kena buang kerja. Aduh, panik. Kenapalah aku buat perangai dulu, ya Allah. Kenapalah? Contohlah kan. Kadang kebanyakan yang buang kerja bukannya sebab salah orang lain, salah sendiri. Kan? Itu sebab syukur, pelihara nikmat tidak rosak. Dalam masa umur tak panjang, kenapa kita nak membazirkan dengan baik benda-benda yang tak elok. Jadi mudah-mudahan dengan dua petua tu, iaitu syukur banyak-banyak dan kedua ingat mati, mudah-mudahan lapanglah dada kita. Janganlah kita bersedih, serahkanlah segala-galanya kepada Allah. Sebab kunci kebahagiaan yang semua ada kat tangan kita. Jangan kita ajar anak kita buat sesuatu dapat upah. Ajar anak kita buat sesuatu kenapa kegunaan yang untuk masa akan datang. Jom tolong mak lipat kain, nanti mak bagi RM10. Tu ajar dapat upah. Meh mak ajar lipat kain, besok senang kau punya serama kau dah kerja kau pun semua lipat. Macam tu lah. Kan? Mak bagi RM15. Di pesanan kek semua. Saya terima kasih juga dengan geng-geng saya pergi Jepun. Kan Jepun silap pergi Korea. Bersih jamban ni. Bila kita tengok kan, ya Allah. Abang Abius cerita kat saya. Dia pergi Jepun, dia kata kenapa kita tak bersih macam tu sedangkan kita Islam patut lagi bersih. An-nazafatu minal iman. Bersih itu sebahagian daripada iman, tapi tak. Dia kata dia isap rokok, dia makan coklat, dia nak buang plastik tu, bos yang tengah chair meeting, bos Jepun tu berlari nak ambil plastik tu. Satu penghormatan kat dia, ambil plastik tu, dia ingat, dia kata no. Dia minta juga. Bila bagi, dia ambil rupa dalam bag briefcase dia dah ada satu bucket sampah. Masuk, dia tutup kan. Orang Jepun isap rokok ni dah ada satu bekas kas. Dia buka bekas ada lubang, dia isap rokok, abuk buang dalam tu, dah habis puntung masuk dalam tu, dia tutup, simpan dalam beg dia. Abang Abius tu dia bolilah, bawa balik dia tu. Kita kat Malaysia isap rokok, cania dinding cari selambat. Tak ada perasaan. Lepas tu letak bawah, siap joget twist cania. Yang bersihan siapa? Pokok-pokok majlis juga bersihan kadang-kadang. Kan? Dalam jamban, ya Allah, comel. Tandas awam sekarang ni insya-Allah lah. Tapi kadang bila kita pergi, kalau pergi R&R tak ada risau benar dah. 80% bersih. Sebab sentiasa ada orang bersihan. Cuma kadang-kadang tertipu dengan tekanan air tu. Zap mak air tinggi, mana nak pula payah tersam, kuyup. Kan? Kawan-kawan pun tanya, kau kencing kau mandi dia kan. Tapi bila masuk ikut jalan lama, pergi Muazzam nak pergi Katung apa semua tu kan, lalu ya Allah buka jamban tu kan, benda apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Zap tergapung. Berenang-renang ke tepian. Dia macam bercakap tu. Hilang mu nak buang air. Rupa-rupa kan. Orang kita tak faham sila jaga kebersihan tandas ni. Lain kali kena buat pantun. Ada satu masjid kat Selangor tu supaya kan nampak bersih. Rupa tu siap letak pantun. Letak pantun dan senang faham. Lepas ni letak
Ada kucing, ada tikui, dah koncing jiwi gitu. Macam tu ya. Payah bana nak faham dia kek luar tu jaga kebersihan tandas kita. Kan kek Korea tu saya pergi tanya lah, bersih, masuk dalam bilik air dalam lubang jamban tu menyalo-nyalo macam ni. Wah, ni pahal ni, kita orang kampung CCTV ke rupa dia ada sensor lah dalam tu, bila bangun dia boleh flash sendiri. Awak punya dah halo dia kan. Orang Korea sebelah tu tengah bagi marah, marah dah. Lepas tu bila duduk tu kan ada lah 3 button. Satu tu button kids, tekan tu rendah sikit, ceng, rendah ada sikit. Tekan langsung gaya main mana tu lah, naik turun. Yang kedua tu button wash, cuci. Saya mula comel ni siap cebok Saya tekan, keluar satu corong, dia tembak, topat lah tu. Manjarit, la ilaha illallah. Kat Mid Valley tu elok, lambut dan tajam, la ilaha illallah. Zap, Allahu Akbar, sakit. Lepas tu ada satu button ketiga, button massage tu tak ada, saya tekan dah. Wash pun macam tuan jadi, ni kalau tekan massage. Massage tu apa? Massage apa? Nak urat apa? Takut orang tekan keluar tangan ni, pahal ni. Tak ada, saya tekan dah. Biarlah jakun lah kan. Jaga kebersihan, ingat ya, golak ya, jaga kebersihan tandas awam. Masuk pastikan bersih, dan bila kita keluar lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Kadang-kadang memang ada orang, kadang kita tak faham, bukannya tandas tu rosak saja, tak nak di flush Ada satu tompek tu lagi pula, tak tergamak cerita. Najis dia dalam sinki. Apa hal jadi macam tu? Usaha dia nak letak dalam sinki tu. Malu tau kita, image kita sebagai orang Islam bersih. Jaga benda tu elok-elok ya. Jadi ingat 2 perkara, insya-Allah lapang dada kita. Ingat mati hidup sementara, apa kita nak kerja, jaga keluarga kita elok-elok. Kunci kebahagiaan pertama, kunci rumah, sistemkan rumah kita ikut Islam. Yang kedua, kunci pejabat. Makna cari rezeki yang halal untuk rumah kita. Mudah-mudahan dapat kita rezeki yang halal, buat balik ke hidup kita diberkati. Yang ketiga, kunci kereta, pemanduan kereta, bawa keluarga kita ke arah yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, kunci syurga, beribadahlah banyak-banyak, mudah-mudahan diberikan ganjaran syurga oleh Allah. Dan yang kelima, kunci spare. Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri anak kunci, anak pun ada kunci, kemudian begitu juga semua kita ni pun ada kunci masing-masing. Gunakanlah kunci masing-masing, maknanya mainkanlah peranan masing-masing. Rasa cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak kepada semua kerana sudi hadir pada malam ini. Saya pun ucap terima kasih lah. Ramai malam ni, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya rasa dalam setakat saya ceramah lah, itu kat Simpang Renggam dekat Pontian ramai, penuh masjid tu. Tapi yang ini lagi ramai. Terima kasih banyak atas sokongan anda semua. Terima kasih banyak. Jadi Samsul Debat ni orang kata jadi trending bukannya apa dah, sebab orang suka. Saya pun mula-mula tak ramai, orang bagi apalah Samsul Debat pula. Mak saya pun dah tak jadi kojo dah. Pergi mana-mana, ni lah mak Samsul Debat. Rimeh tu dia tahu. Kan? Tapi ialah kan, nak buat macam mana? Kan punca dapat Samsul Debat adalah penganjur terlupa nama saya. Saya ceramah di satu surau di puncak Setiawangsa, dia terlupa nama saya. Dulu kalau saya ceramah di luar, selain pada guna nama MPN, dia akan sebut Samsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi penganjur terlupa, siapa tak nama Samsul apa tah, tapi jawatan ni dalam debat-debat lah macam tu. Langsung dia tulis nama penceramah ini pada malam ini adalah Samsul Debat. Langsung meloket debat tu. Kebetulan pula salah seorang yang dengar ceramah tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Kan? Tapi itulah dia. Inilah dia. Tapi tadi pun saya lalu tadi, ramai yang ngumpet tadi, saya maaf anda. Tak apa, tak ada hal. Saya dengar ni orang perempuan ngumpet kuat. Tinggi. Macam mana? Yang paling kurang ajar tu dalam TV nampak gomok lagi kurang ajar.
Tak apa, saya maafkanlah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf kalau itu silap kata terkasar bahasa. Semua yang baik itu datang pada Allah SWT. Yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Berenang-renang di tasik sini sambil menangkap ikan sepat. Dah lama dah nak cakap kat sini. Alhamdulillah malam ni dapat. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Jadi terima kasih banyak. Datuk Alim pun terima kasih banyak. Dia support saya, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.